Tuan-tuan tahu tak, Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, seorang wali Allah, dia mati ketika solat subuh. Anak dia 16 orang, satu ibu 16 orang. 16 orang satu ibu. Allahu Akbar. Masjid tak pernah tinggal. Dia mati tuan-tuan nak solat subuh. Allahu Akbar, jatuh. Isteri dia nak pegang dah. Dia kata jangan pegang. Dia kata, abang, kenapa abang? Aku nak mati dalam wuduk. Aku nak mati dalam wuduk. Isteri dia kata, abang, saya ni isteri abang. Dia kata jangan pegang. Dia kata biar aku mati dalam wuduk. Akhirnya dia mati dalam wuduk. Dia mati atas tikar sejadah pagi subuh hari Jumaat. Anak dia 16 orang tuan-tuan. Masjid tak pernah miss. Itu tanda ikhlas dan syukur. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak istiqamah, kita buat ibadat banyak tak ikhlas. Betul tak? Buat ibadat kerana apa? Duduk tepi masjid datang jugalah. Duduk dekat mana? Masyarakat datang masjid, dia datang. Keikhlasan tu mana? Sebab tu tuan-tuan, dalam istiqamah, ikhlas tu bukan mudah. Kata ulama, nak bagi kekal ibadat ini, nak ikhlas, kena buat 40 hari. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk buat jamaah ni, tuan-tuan duk datang semayang maghrib 40 hari tanpa tinggal, insya-Allah dia akan kekal. Tapi kalau semayang esok, lusa tak datang pula. Semayang tapi tak datang berjamaah, dia tak akan kekal. 40 hari jangan tinggal tuan-tuan berjamaah di masjid, tuan-tuan akan kekal sampai mati. Saya ingat ada seorang, sebut nama Haji Osman. Dia ni macam mana susah pun berjamaah di masjid. Haji Osman ni, dia dah meninggal tuan-tuan. Buka puasa ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil buah kurma makan, terus pergi ambil motosikal start, pangah nasi dulu. Allah panggil aku semayang. Tak pernah miss tuan-tuan sembahyang berjamaah. Tak pernah miss. Satu hari tuan-tuan, dia main badminton dengan saya. Dia umur 62. Main badminton. Dia orang utara kata jenis tak nak kalah. Kalau kalah nak main lagi. Kalah. Kita orang muda, kita bagi dia kalah. Dia main lagi. Kalah main 8 set. Lepas tu lidah sampai bawah dah. Umur 62. Main 8 set, maksud dia berapa? Satu set 2 game. Maksud dia 8 kali 2 16 game. 16 game 21. Set yang ke-8 tu kita kata jadilah, yang ke-4 tu kita bagi dia menang. Dia menang. Yang set yang ke-8 tu bila menang tuan-tuan, dia pun duduk. Menang tu gak dia kata. Sebab dia tak nak kalah. Tuan-tuan, pagi esok subuh ada lagi masjid subuh. Semalam main pukul 2 pagi. Subuh esok dia ada. Tuan-tuan, di saat dia nak mati, saya buka Mahat Tafiz. Dia datang Mahat Tafiz, masak untuk pelajar Tafiz. Hari ni Pak Ngah nak buat nasi daging dia kata. Dia masak untuk pelajar. Pelajar makan apa semua. Lepas tu dia kata, Pak Ngah ni rasa nak menafas tak boleh lah. Dia kata, Pak Ngah, pergilah cek tu. Cek, kalau cek tahu sakit. Dia tak payah cek. Tak tahu, dia kata senang mati lah. Saya kata, Pak Ngah, nampak muka pucat ni, kena pergi lah. Dia pun pergi cek. Pergi cek, tuan-tuan tahu, saluran jantung dia hanya 2 berfungsi. Yang lain semua blok. 2 berfungsi. Bila 2 berfungsi, yang tak sampai oksigen tu semua dah mati sel. Maksud dia bila dia jantung tu tup dia skip. Dia tup dia skip. Cuba tuan-tuan pegang dada tuan tengok. Ada tak bunyi macam tu? Dada orang bunyi tup. Kan? Macam saya tadi duduk dalam tandas. Tengok rupanya lori tuan-tuan bergegar tandas tu. Aku kata gempa bumi. Tuan-tuan piling kuat tak kuat ni? Bergegar tandas. Ini macam gempa bumi. Jantung parah dia tu tup. Saya pergi jumpa doktor. Macam mana dengan Haji Osman? Doktor kata, kami nak operate hari Isnin, tapi kami tangguh hari Khamis. Rupanya doktor tak sanggup ambil risiko. Tangguh hari Khamis. Mereka tahu dah hari Khamis tu adalah hari penentuan. Mungkin tak ada harapan. Saya pergi ziarah hari Selasa. Pak Ngah, macam mana? Aku ni, dia kata, kalau makan 3 pinggan 4 pinggan tu biasa. Hari ni aku tengok pun tak lalu, dia kata. Tu duduk sembang elok lagi tu. Pak Ngah sihat Dia kata, kalau aku nak mati, dia kata, jangan lupa, dia kata. Yang ni wakaf. Aku dah wakaf dah bagi tahu dah. Yang ni dia sebut ni satu.
Allah, Masya Allah, tak mati Hari Khamis malam, hari Rabu Khamis malam, isteri dia duduk, dia pergi nak ambil uduk, jatuh, meninggal. Sambil duduk cangkap ni. Hidup dia, rumah Allah, Allah mudahkan kematian dia. Yang ni yang kita nak, tuan. Sebab tu tuan-tuan, sumastaqamu, ni nak istiqamah macam mana? Kita buat ibadat ni tak ikhlas. Contohnya ibadat kita, daripada umur 60 duduk macam tu, ada tak kita berbetul solat? Ada tak kita dulu ni, daripada dulu ni umur 15 kita balik Allahu Akbar, ada tak ya Allah aku nak khusyuk ya Allah, ada tak tanam macam tu? Ada tak beza daripada umur 20 sampai 60 ni, ada beza tak? Sama lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kat mana tadi letak tak? Dalam semayang duk ingat kunci daripada umur 15 sampai sekarang. Saya nak tanya, mana yang kata ibadat kita ni yang ikhlas kepada Allah? Ada tak tuan-tuan ubah sikit? Dulu masa 15 Fatihah saja. Sekarang ni dah ada dah kita tambah dengan surah Qul huwallah pun jadi. Ada tak? Dulu ni Fatihah ya Allah bismillah waladdallin amin Allahu akbar terus rokok. Ni sekarang 60 dah. Ada tak kita baca Fatihah tambah surah Qul huwallah kan? Katalah dulu umur 20 kita Fatihah Qul huwallah. Sekarang ni kita dah tabar dah. Tabar. Allahu akbar. Waladdallin bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabar dah. Ada tak? Ada beza tak? Ada beza tak? Kalau dulu duk Fatihah, sekarang Fatihah, mana yang kata kehebatan ibadat kita? Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, dulu kita Fatihah, sekarang ni ubah sikit. Tambah dengan surah. Kalau surah biasa, tambah. Kalau boleh tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, hafalah surah-surah ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran inilah yang disebut sebagai apa? Memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Dia akan bagi syafaat. Kalau lah dia baca Qul huwallah lah sekarang ni, tuan-tuan ambil lah surah-surah yang penting. Untuk apa? Bekalan kita di akhirat esok. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, dulu baca Qul huwallah, sekarang ubah. Rakaat kedua Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Okey lah tu. Kalau lah dulu rakaat Allahu akbar, masa sujud ada doa tak? Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fawasajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa'aksiru minad doa. Nabi kata masa sujud tu doa banyak-banyak. Ada agak tuan-tuan daripada umur 15 sampai sekarang ni 40 lebih dah ataupun 50, pernah tak masa sujud kita doa? Mustajab doa masa sujud tu kan, subhanallah ala wa bihamdi subhanallah ala, doa tak payah sebut dengan perkataan. Kalau sebut batal, kecuali dalam bahasa Arab. Allahumma ghfirli zunubi ya Allah, Allahumma ghfirli zunubi ya Allah. Doa dalam sujud mustajab. Mustajab tuan-tuan. Ataupun Allah hati main, ampunilah dosaku ya Allah, terimalah ibadat aku ya Allah. Ni kita bagi ada beza sikit kan. Sujud doa bagi lebih sikit. Kalau lah sembahyang sunat. Kalau sembahyang berjemaah jangan doa panjang pula. Jadi imam doa panjang ketika sujud, makmum dah resah dah. Mati ya bapak imam ni. Doa seorang-seorang masa sembahyang sunat tu, doalah sujud tu Allah. Ni pernah saya jumpa tuan-tuan seorang abang tu, dari dalam bab tu hitam ni, dia kuat sujud. Rupanya tuan-tuan nak turun daripada atas tu, kedebum jatuh. Dia tenyih lah tuan-tuan. Saya kata sebab tu hitam. Rupa nak tunjuk asari sujud tu, tempat sujud. Tanda tu. Dah, yang penting sempurna. Bagi elok, contohnya Sami'allahu liman hamidah. Tuan-tuan tambah apa? Rabbana walakal hamd. Saya sebut selalu, walaupun diulang dalam kuliah saya. Tambahlah tuan-tuan, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Tambah tak? Siapa yang sebut ini, seorang sahabat sebut, Nabi kalih lepas solat, Nabi tanya, siapa yang sebut? Sahabat tak berani mengaku. Siapa yang sebut? Saya ya Rasulullah. Oleh kerana kamu menyebut akan zikir ini, malaikat berbondong-bondong untuk menulis pahala kamu di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ni kita buatlah. Sami'allahu liman hamidan Rabbana walakal hamd. Tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Boleh tahu? Ni ibadat kita ni bagi elok, bagi sempurna.